Buat apa dah? Dia dah koyak. Satu kesilapan demi kesilapan telah dilakukan. Mental dia dah out sebenarnya. Dan tambahan pula, Thailand tiada pemain feeder simpanan untuk digantikan. Jadi, kalau Haziq masuk sekejap lagi, memang berkicap Melayu Sarawak ni kena sebis. Wow. Masih tidak mencari Farhan Adam. Bermaksud dia tak confident dengan apa yang dia buat. Itu yang saya masukkan. Sebab saya sudah pun bersedia. Azlan Alias. Satu tapakan. Itulah dia. Bermaksud Siti Pongkamchan memang hilang keyakinan. Dia tak berani langsung try set 7. Sebab dalam sejarah Siti Pongkamchan, dia hanya akan mencari set 7 ketika leading, ketika berada tahap yakin. Itu baru dia buat. Selebihnya, servis-servis selamat apa yang anda saksikan tadi. Siti Pongkamchan sebutkan tadi, adakah benar-benar akan terjadi? Hai, menyesal pula aku. Patut tadi sebut je lah 15-0 ke. Alamak. 12-14 Siti Pong! 15-12! 15-12. Nombor yang saya sebut tadi. Jangan pergi tikam pula besok. Tapi 15-12 itu adalah mata yang saya sudah pun termimpi semalam. Malaysia menang first set. Woo! Satu pencapaian hebatkah berlaku sekali lagi di titik wangsa. Kalau Thailand beria-ria nak menang 2-0, pertama, mereka telah pun hilang apa yang dibayangkan itu. Mimpi ngeri mereka bakal muncul selepas ini. Sebab saya sedang berada di sudut tepi. Saya tidak melihat sebagaimana anda sedang menonton bersama dengan saya ini. Kaki Yot Sarawak jadi nombor 4. Bermaksudnya apa? Bermaksud kaki kiri dia pun level tongkat motor. Dia tak mampu nak ambil bola tu. Memang kaki kiri ni hanya menumpang saja. Terpaksalah Thailand dalam sejarahnya ketinggalan sampai 5 mata. Woi, jauh. Jauh. Saya tak rasa Malaysia akan menukar pemain as for now. Sebab kita yakin trio yang sedia ada ini adalah trio yang mampu menyelesaikan misi sebagaimana yang Azlan Alias kepada Syahir Rosli. Sedap ni, sedap ni. Save! Malaysia melakukannya dalam keadaan yang perfect. Saya lihat penyokong di stadium sudah bersedia untuk Malaysia. Syahir, satu shot spin akan mencari suti kiat. Jika bola itu masuk dalam zon yang sepatutnya. Syahir! Oh lama, kandas pula. Tak sampai bola itu daripada Azlan. Tak sampai. Jakret